Raket Midnight Edition ni untuk main malam-malam je kan. Siang-siang tak boleh main. Main siang pukul banyak tak kena. Woven Tech 90 tu padu. Nampak tak tu geng? Kita punya legend Malaysia, Abang Roslin Nasi pun cakap, kalau malam-malam pukul tak kena tu, itu bahaya. Kalau korang dapatkan Woven Tech 90 ni supaya korang punya problem tu memang selesai. So jom guys, Min nak review raket Woven Tech 90 Midnight Edition kat korang. Kalau korang nak tahu, kita punya legend Roslin Hashim, dia pakai raket Woven Tech 90 tapi itu yang Dragon version, high-end punya. Kali ni Macebook keluarkan yang Midnight Edition yang dia punya kategori ni, kategori mid-end, which is harga ni memang harga budget, so ramai orang boleh dapatkan raket ni. Raket ni punya berat 4U, which is dalam 80 ke 85 gram macam tu. And then dia punya balance point adalah even balance. Dia tak head heavy dan juga tak headlight Dia even balance. Dia punya shaft tak keras dan juga tak flexible. Dia tengah-tengah guys. Yang pasti dia punya tension lebih daripada 35 pound dia punya maximum tension untuk raket yang Woven Tech 90 ni. Dia punya frame ni bukan compact frame, dia isometric frame. Senang cerita, raket ni memang user friendly, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke pakai, memang senang nak adapt. Pink dengan purple ni rasa memang ramai girl-girl kat luar sana yang main badminton akan suka dengan raket ni. So korang boleh share video ni dekat korang punya pasangan untuk belikan raket Woven Tech 90 Midnight Edition ni untuk korang. Tak payah susah nak fikir raket untuk defend ke untuk attacking je. Korang beli je raket Woven Tech 90 Midnight Edition ni, satu raket ni settle semua masalah.